Mama pakai apa? Ini adalah Ten Essence. Mama kan baru seminggu tak pakai ni, tapi Mama rasa kulit Mama lebih glowing, rasa lembap. Padahal Mama kan di kadang Mama lupa pakai tau, tapi sehari sekali mesti Mama pakai kerana kulit Mama anjal, lembap and glowing. Baru seminggu pakai ya. Yang sayang sikit kita punya muka ni, Alhamdulillah. Sayang dia. Ayam muka kita sambil kita pakai tonic essence ni, kan dekat muka kita ni, sayang dia. Mana ni dia rasa, tengok. Rasa macam anjal je kulit. Rasa macam, bukan macam nak cakap best. Orang tahu. Selalu memang tak nak cakap. Okay, ni Mama pakai sunscreen. Okay, sunscreen ni best sebab dia instant result. Terus dia nampak. Tak payah pakai banyak. Ni Mama terletak 2 pump. Actually, 1 pump pun macam ni. Tengok Mama buat sebelah. Sebelah Mama pakai sunscreen ni. Sebelah ni Mama tak pakai. Beza kan nak apply kita punya makeup pakai foundation. Betul tak? Padahal sunscreen je. Kalau tanya Mama pakai foundation tak lepas tu? Tidak. Kalau Mama saya tak pandai nak pakai skincare apa whatsoever. Pada Mama, you just pakai sunscreen pun cukup for permulaan. Lepas tu, sikit-sikit lah tambahkan ini kita punya muka ni daripada cahaya matahari. Sunburn tu kan? Dia SPF 50 tau. Ni kalau korang tengok Mama punya muka ni, kulit Mama ni, pores dia besar tau. Kan ni kalau perasan dia makin lama makin kecil. Betul tak? Dia macam makin lama makin smooth dia. Pasal kan? Okay, cleanser dia, Mama pakai dia punya tonic dengan Mama pakai dia punya sunscreen. Dia memang best. Pakai, dia tak rasa berbeza. Tapi before this, Mama pakai sunscreen lain. Mama pakai skincare lain. Tapi dia tak sama macam ni. Ini memang rasa brightening, rasa glowing. You guys pun nampak, rasa nampak lembab. Betul tak?